Assalamualaikum, bersama lagi kami Kru TV Texas. Pada hari ini, SMK Cukai telah mengadakan program pendaftaran masuk pelajar tingkatan 1 bagi sesi 2026 di Dewan Mercu. Jom sama-sama kita saksikan. Keep going, keep shining, your moment is arriving. Keep going, keep climbing, you're closer every day. When the road feels long and heavy and you're tired of the fight, lift your head, take one more step, you're stronger than you realize. Every tear, every fall, build the courage to stand tall. Don't give up, you're not alone, you're writing your own song. Keep going, keep shining, your dreams are still alive and thriving. Keep climbing, you're closer than you know. Don't stop, don't break, you're one breath away. Keep going, keep going, you're built for brighter days. Your time, every tear, every fall, build the courage to stand tall. Don't give up, you're not alone, you're writing your own song. Keep going, keep shining, the dreams are still alive and thriving. Keep climbing, you're closer than you know. Don't stop, don't break, you're one breath away. Keep going, you're built for brighter days. Rise up, don't let fear decide. The stars you chase, they're in your sky. One more step, one more try. You're unstoppable tonight. Keep going, keep shining. Sekarang saya bersama dengan salah seorang pelajar tingkatan 1. Apakah perasaan adik ketika mendapat SMK Cukai? Saya berasa sangat gembira kerana sekolah ini sangat berkesan tinggi dan sangat cemerlang. Sekarang bersama dengan saya Cik Wan Mufidah Mawadah, salah seorang pelajar tingkatan 1. Mufidah, apakah perasaan anda apabila dapat masuk ke SMK Cukai? Saya rasa sangat bersyukur dan saya gembira kerana dapat membanggakan ibu bapa saya. Terima kasih Mufidah. Sama. Bersama dengan saya sekarang, salah seorang bapa pelajar tingkatan 1. Tuan, apakah perasaan Tuan apabila anak dapat masuk ke sekolah menengah Cukai? Perasaan saya rasa banggalah sebab sekolah Cukai ni merupakan sekolah yang dikatakan elit juga di Kemamang. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Bersama saya seorang ibu daripada pelajar tingkatan 1. Puan, apakah harapan Puan untuk SMK Cukai? Okey, pertama sekali saya mengucapkan syukur kerana anak saya terpilih untuk berada di sekolah yang terbaik di SK Cukai, dan harapan saya semoga anak saya menggunakan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Okay, terima kasih Puan. Sama-sama. Sekarang bersama dengan saya Cikgu Wan Azmi Biwan Ali, merupakan pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Cukai. Cikgu, apakah pesanan cikgu kepada ibu bapa dan pelajar yang baru mendaftar ke sekolah ini pada hari ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat ceria dan seronok hari ini. Kerana pada hari ini kami guru-guru SMK Cukai akan menerima anak bongsu kami seramai 100 lebih lah. Sama-sama kita terus jayakan SMC supaya sekolah yang cemerlang. Harapan kita anak-anak yang hadir pada hari ini bukan hanya memikirkan untuk jangka pendek. Kita jangkakan dan saya sebut tadi pada tahun 2030 nanti mereka akan menjadi mencapai yang cemerlang untuk SPM mereka nanti. Dan untuk ibu ayah yang ada ni, teruslah bersama kami. Jangan tinggal di sini dan terus tinggal mereka. Bantu kita cikgu-cikgu SMK Cukai untuk terus menjadikan anak-anak Texas sebagai anak yang cemerlang dunia akhirat. Kerana kita percaya macam biasalah hashtag kita. Tiada dalih, pasti boleh. Terima kasih. Itu sahaja daripada kami, Kru TV Texas. Jangan lupa saksikan video yang akan datang. Bye-bye.